Kancil ni ada problem tau. Problem dia aircon dia tak sejuk lah kan. Kita start enjin. Okay, start enjin. Sebab ni kita on aircon. Dia tak sejuk, tak rasa gas dia. Dia just keluar angin je. Sekarang ni masalah dia, kipas tak jalan. Tengok nampak je, kipas tak running kipas tak jalan. Lepas tu kompresor pun tak detect, tak tangkap magnetic dia. So kita dah check kabel daripada ni, relay pun kita dah ganti baru, relay. Lepas tu kita ganti ni kotak hitam ni kan. So saya tak tahulah apa nama dia ni. Dah ganti baru dah ni. Dah ganti baru. So wire ni, wire yang pergi kompresor dekat luar sana tu. So kita dah check continuity, wire tak ada putus. Okey, ganti baru. Tapi dia tetap tak sejuk. Nampak? Dia keluar angin je. Sekarang ni patutnya kita on aircon. On aircon mesti kipas dengan apa tu, kompresor dia hidup kan. So kita dah ganti. So ni pengajaran lah untuk kita semua Saya kongsi ni untuk ni sajalah, luar tajuk sikit lah pada electrical. Ni repair kereta kan. Bukannya tak nak hantar kedai. Buat kedai pun pasti tak pasti je kan. So kita cuba buat sendiri dulu. Tapi kita kerugian lah ni. Benda ni pun dalam 100 lebih, 130 ke apa. Okey, lepas tu lagi ni relay ni pun, ni dalam berapa belas tu, RM16. So kita dah check, saya dah check semua. Rupanya masalah dia tahu kat mana. Masalah dia dekat sini tau, kat sini. So ni saya dah buka tadi. Saya off dulu aircon ni, nanti temperature naik. Okey, tengok ni masalah dia kat sini je. Sini tu nampak konektor ni, nampak soket tu. Ni soket ni tertanggal. Macam mana boleh tanggal pun tak tahu kan. So yang soket ni dia kontrol untuk ni tau. Untuk volume ni lah, aircon ni sejuk, paling sejuk ke tak sejuk ke kan, paling kuat kan tak kuat ni. Inilah dia. So kat sini lah problem dia. So tadi kita dah cuba pasang, hidup, aircon semua okey, sejuk, gas keluar. So gas tak ada bocor. So benda ni pun makan hari kat ni kan. Minggu apa tu hari saya tinggalkan. So alhamdulillah settle masalah. So bukan apa lah, ni sekadar nak berkongsi. Kalau jadi masalah macam ni jadi masalah macam ni, check dulu satu-satu, troubleshoot dulu. Biarlah lambat pun kan. Yang penting kita boleh jimat sikit lah So nanti saya pasang balik. Saya akan pasang balik connect soket tu, InsyaAllah sejuk. Okey, pengajaran dia troubleshoot dulu, cari punca yang biasa-biasa dulu. Ni tertanggal pun macam mana boleh tanggal saya pun tak pasti. Mungkin tak tahulah macam mana boleh tanggal. Macam pelik pula dalam ni boleh tercabut. Sebab benda tu soket tu dia klip tau, klip kuat tau. Kalau nak buka pun kena pakai jolok jolok pakai test pen ke baru dia boleh buka kan. So saya kongsi ni untuk inilah saja je. Saja untuk berkongsi lah ilmu sikit. Ilmu yang secara tak sengaja dapat ni. Untuk mana tahu ada orang ada masalah, aircon macam ni kan. So boleh cuba lah. Sebab fuse ni semua saya dah check, tak ada yang rosak ke, tak ada yang putus. So dah naik blur tu, saya tinggal seminggu juga, saya tinggal kereta ni. Malah nak fikir, tak tahu macam mana, terdetik hati nak buka benda ni. Sebab buka selak, rupanya ini je. Okey, ini je masalah dia.
Alright, so kita dah pasang, settle masalah. Okay, so saya dah pasang balik soket dia ni. Ni soket dah pasang balik. So soket dia ni memang ketat tau. Ketat. Okay, alamak susah lah sambil ambil video ni. Okay, nampak tu. Tarik memang takkan tertanggal, tapi tak tahu macam mana dia boleh tertanggal. Nampak tu. Tak tahu macam mana dia boleh tertanggal. Tu yang pelik tu. Masalah simple je, ni je. Dah macam-macam tukar dah. Okey, bagi chance sikit saya pasang balik. Okey. Sekarang kita start enjin. Kita tengok. Okey, enjin dah hidup. On aircon. Oh. Nampak. Dengar bunyi tu lagi kuat pada tadi Barulah sejuk. Okey, so masalah dia dekat sini je ni, belakang ni. Ni kalau tak tahu nak panggil apa, ni volume lah, regulator ke. Kalau kita orang elektrik panggil regulator lah. Okey. So selesai masalah. So berminggu juga tu hari tension, tak boleh nak fikir apa kan. Tinggal je. Last terdetik hati nak buka, rupanya kat belakang ni je. Salah kecil je. Tak apalah. Ni yang mana keluar modal untuk beli apa tadi, kotak hitam tu dengan relay tu, itu sebagai ni je lah. Orang kata apa, yuran untuk satu ilmu yang baru. So saya kongsikan ni untuk sama-sama lah. Kalau ada masalah, tak kisahlah kita apa pun, lebih kurang je kan. Kalau yang kereta zaman sekarang ni, kita boleh check pakai komputer. Sebab ni carburetor kereta lama. So memang kena try ni old schoolnya style lah. Tak boleh check komputer, tak tahu kat mana problem dia kan. So ni alhamdulillah ada sejuk.